Aku tak buat consultant dah sebab pada aku, kalau ambil duit orang tapi tak settle masalah, benda tu sama dengan scam. Kadang-kadang kau tak niat untuk scam, tapi kau tak sedar kau tengah scam orang. Ramai tanya aku, Tuan ada buat servis consultant tak? Jawapan aku sekarang, tak ada. Kenapa? Sebab aku pernah kerja dalam company consultant, lepas tu aku pernah buat servis consultant sendiri, dan aku sedar satu benda. Banyak kali consultant ni sebenarnya tak selesaikan masalah pun. Kenapa aku cakap macam tu? Nombor satu, kita bagi advice, kena buat content macam ni. Kena run ads macam ni. Kena set up team macam ni. Tapi end up, klien kena hire orang lain pula untuk execute benda tu. Kena keluar duit lagi. So, duit bayar consultant tu belum selesaikan masalah pun. Nombor dua, kadang klien cuba buat sendiri. Tapi bila dia buat sendiri, hasil dia tak sama macam apa yang aku maksudkan. Execution lari, direction salah, last tak jadi result. Lepas tu, siapa yang nampak salah? Kalau orang bayar kita untuk nasihat je, tapi masalah dia tak selesai. Aku personally tak selesa. Sebab bisnes ni bukan perlukan teori semata-mata. Bisnes kena buat kerja. Marketing dan sale, dia bukan magic. Bukan hari ni buat, esok terus, boom, letup dapat result. Tak. Result hari ni selalunya datang daripada effort beberapa bulan lepas. Content kena jalan, ads kena test, follow up kena buat, data kena tengok, ads strategi kena buat. Semua tu adalah proses. Sebab tu sekarang kalau orang tanya aku pasal consultant, aku cakap nak advice, aku boleh bagi free je. Tapi kalau nak aku betul-betul tolong, bagi aku buatkan. Aku ada duduk dalam team, aku execute, aku monitor, aku analyse result tu. Baru aku rasa tenang.